والمسلمات Jadi kita ucapkan terima kasih kepada sahabat Ustaz yang pergi datang untuk memberi sumbangan kepada pihak madrasah serta menghonor duit sumbangan hari raya. Jadi Ustaz malah nak sepanjangnya sebab banyaklah minta sedikit ucapan daripada amalan kita insya-Allah. Okey dah. Boleh perkenalkan. Assalamualaikum, saya Ayah Ismu Muslim. Saya buat misi bantuan dah daripada 2010. Anak-anak bekerja di sini bukan kata saya banyak duit, bukan rasa saya ni orang kaya. Saya ni bukan orang kaya, bukan banyak duit. Tapi Allah beri saya rezeki, saya berkongsi Allah mudahkan urusan saya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah. Bila minta anak-anak doakan saya untuk mudahkan urusan dunia dan akhirat. Ilmu tak ada, belajar pun masa tak ada, masa sebab kerja dunia bekerja pun semua. Jadi apa yang saya boleh buat bagi semuanya, apa yang saya mampulah. Saya buat misi bantuan bukan sendirian. Berkongsi rezeki sendirian. Lillahi ta'ala lah buat apa yang saya mampu je. Jadi tak ada apa yang disampaikan pada anak-anak. Semoga anak semua teruskan berjuang agama, sebarkan agama, belajar bukan untuk hanya diri sendiri, untuk ibu bapa, keluarga, masyarakat, orang kampung. Perjuangan kita besar. Orang Islam ni dia hidup dalam perjuangan. Sebab tu dulu kita menguasai 2/3 dunia. Sebab kita anak-anak lah, pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi kita apa saja yang kita mampu kita kena usahakan. Ada orang Allah bagi pandai, ada orang Allah bagi bijak, ada orang Allah bagi kaya, ada orang Allah bagi macam-macam benda Allah bagi kelebihan. Jadi kita gunakan untuk manfaat kita gunakan untuk manfaat kita akhirat, bukan untuk manfaat hanya orang lain, untuk diri kita sendiri. Sebab siapa yang tak berjuang agama dia rugi. Allah ni dia adil, dia bagi kelebihan dengan kekurangan. Kelebihan kita guna untuk kebaikan orang ramai, kekurangan kita perbaiki diri kita. Saya ni cakap dia pandai, bukan tak ke bukan apa, cuma sampaikan apa yang saya tahu daripada kita sampaikan. Jalan kenapa saya terusin. Alhamdulillah kita berkongsi. Dia tak banyak pun anak-anak. Nama siapa? Oh, nama hebatnya. Nama siapa? Adam. Oh, nama Nabi Adam ni. Nama siapa? Muhammad. Oh, nama Nabi Muhammad. Nama siapa? Oh, bijak ni. Bas. Nama siapa? Oh. Biar sikit pun dah, ubat-ubat dah. Biar sikit dah.
Kasih. Nama siapa? Buat nama. Kasih terima. Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Hai. Oh. Oh, handsome-nya. Dek, adik dua ke satu ni, Dek? Besar ke dua? Okey. Kasih. Dek. Nama siapa ni? Ini nama siapa? Kasih. 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 Segera. Anak ustaz? Ada? Betul lah. Kasih. Oh, boleh. Kasih. Kasih. Kasih dulu. Adik, adik. Adik, ni adik. Ni. Abang Syam. Biar sikit bang. Ustaz, anak ustaz. Ada berapa orang ustaz? Oh, berapa orang? Ha. 3 orang. Berapa orang? 4. Lisa. 4. Tu lagi. Macam ni. 4 orang. Mari tolong ambil ni. Siapa nak tolong? Boleh tak? Macam tak sebab ini? Masuklah kuat. Nak ni bocor tak? Tak ada bocor. Ada 2 lagi. 2 lagi. Apa dia? Alhamdulillah hari ni kita dapat berkongsi rezeki dengan anak-anak. Anak-anak Safi di mana ustaz? Pondok Pelita di Pasir Putih. Pasir Putih Kelantan. Mana sahabat kalau nak follow boleh follow dalam channel saya I Sepuh Muslim. Kita update follow. Nanti kita setiap bulan kita akan berkongsi rezeki ke Tafiz, ke rumah anak yatim ataupun 15 keluarga orang susah. Selain pada di Kelantan, mungkin kita buat di Selangor. Selangor pun kita ada buat juga ustaz. Berkongsi ke Tafiz, rumah anak yatim dengan 15 keluarga orang susah lah. Kita berkongsi rezeki. Bukan maknanya kita banyak duit, bukan banyak kita orang kaya, tapi kita berkongsi kerana kita yakin hidup kita sementara. Sementara Allah bagi umur, kita buat apa yang kita mampu. Kita nak belajar nak ikut agama, kita tak pandai. Jadi kita mampu apa yang kita mampu lah. Buat apa yang kita mampu. InsyaAllah bila kita ada orang kaya, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat. Jangan apa selama ini. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz. Terima kasih juga pada orang Hijau. Bantu. Okey. Terima kasih semuanya. I am Sepuh Muslim. Hidup dalam perjuangan. Allahu Akbar. Terima kasih semua. Ustaz, masih banyak Ustaz. Kita ada lagi.